Sebab simpan emas melalui akaun emas GAP Public Gold ni tuan-puan, dia sangat mudah. Kita boleh keluarkan emas dengan 3 kaedah tadi yang saya beritahu tadi. Okey, saya sampai dekat mana tadi tuan-puan? Dekat gold ATM machine. Jadi waktu saya keluarkan 1 dinar, ini dekat gold ATM machine tuan-puan, ramai orang tunggu saya dekat belakang. Saya ingatkan dia orang nak keluarkan emas. Tapi rupa-rupanya dia orang tertanya-tanya, apa itu? Boleh keluarkan emas kah? Betulkah? Jadi saya beritahu betul, itu adalah gold ATM yang keluarkan emas. Selalunya kalau kita nampak gold mesin di luar tuan-puan, itu adalah mesin bank, keluarkan duit. Tapi kali ini tuan-puan, kita keluarkan apa tuan-puan? Kita keluarkan emas. Jadi orang pun tertanya-tanya, wow, hebat juga zaman sekarang, boleh keluarkan emas. Jadi saya beritahu sangat mudah. Tuan-puan boleh daftar akaun emas, percuma sahaja tuan-puan, dan bimbingan juga adalah percuma. Okey, tuan-puan juga boleh share dengan kawan-kawan yang belum tahu lagi tentang akaun emas Public Gold, okey, yang sukakan emas, tapi dia tidak tahu cara sebenarnya daripada akaun emas JP ni tuan-puan, kita boleh memiliki emas walaupun sekecil 0.25 gram. Okey, sebab apa tuan-puan? Dekat akaun emas JP ni paling mudah. Okey, paling kecil kita boleh keluarkan emas fizikal tu tuan-puan adalah 0.25 gram.